Jalan-jalan di hujung minggu. Sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi berakyat. Ya, berakyat. Kita nak pergi rakyat sebab budak ni. Saya tak ada duit. Saya perlu keluar, saya perlu keluarkan duit boleh sentuh. Dia punya device dah tak boleh guna waktu update tu. So dia pakai dia punya tablet dia yang besar bagak tu untuk scan. Jadi as you guys know, kalau kita login baru kan kena activate balik kan kat tu. Tapi aku pun ni juga tukar device juga, elok je. Tak ada pun guna nak activate balik. Rakyat cerewet. Begitu lah. So kita bersama, kita juga di Iskandar di sini. What's up there? Hey yo, what's up man? Kita orang terpaksa berjalan sikit lah, aku nampak tu. Itu adalah bapak-bapak yang berada di hadapan. Itu SNB. Mana dia punya? Lebih baik semua dia turun kat sini je tadi. Wow, I love police. Sometimes love and sometimes not. Because of what? Wow, pekan cowboy. Pekan cowboy geng. Ni promosi pembukaan diskaun ni semua. Wah, tak. Apa benda tu? Uish. Ni ada Batman. Apa nama? Spiderman. Cepam. Askar bomba. Ada Yapip. Tu yang aku nampak hari tu. Lepas tu nanti kita pergi jom, bismillah. Lintas bersama teman-teman. Lepas tu kita ada Arami juga di sini, baru balik daripada camp. Yeay. So siapa-siapa yang nak beli barang-barang anak korang tu, belilah dekat anakku ni. Begitu. Kedai tutup pukul 9 guys. Kat sana pun sama tempat aku. Tempat lain asalkan KL pukul 12 tutup. KL sebab ni. KL sebab ramai orang, ramai apa orang panggil yang kalau orang luar tu borong din. Kalau yang tu Borondin, ni Borondin. Yang ni dia ada borong din. Centang. Ini guys. Okay, sekarang kita dah nampak dah kewujudan bank rakyat dia. Cepat-cepat kali-kali. Wow. Ni bank rakyat dia. Kita nak pergi ATM je ni. Nak masukkan kad, keluarkan duit di ni. Kenapa? Weh? Aku rindu. Rindu apa? Aku rindu nak pergi kelas. Bodoh. Tak perlu kot. Kau ni gelabah sangat dah, kenapa? Kau yang kelabah dulu. Aku relax kereta tu. Tak ada yang kau nak pergi patah balik ke sana, kenapa? Memalukan betul lah. Aduh. Ya ke rindu kelas? Ya. Ya ke rindu kelas? Aku rindu kelas. Yakin deh. Okay, tu aku setuju. Rindu orang yang berada di dalam. Kita jalan kat sini lah. Cantik tu tadi. Ya, situ. Sana tu dapat tu. Dia kedai makan Cantik. lah. Dah sana tu. Jom, kita pergi. Tada! We already arrived at Bank Rakyat. Dah biar diorang settlekan orang punya hal. Kita duduk di luar. Kita beryapping. Let's go. Alhamdulillah settle. Yeay. Tak perlu kot. Dini belanja. Jalan-jalan nampak apa kan ni? Uish. Orang gila. Seram bodoh, rambut panjang sampai-sampai. Jalan kat mana? Dekat. Okey, jangan. Tak nak. Jadi kami sekarang bercadang nak jalan-jalan kat sana tu. Sebab cantik. Jam bunyi. Mana? Where?
saya pusing. Di dalam bas. Dah, kita di Iskandar. Iskandar boleh protect us. Ya. Ada taman. Lama tak main taman. Kita dah besar. Ya, dataran saya. Taman Merdeka. Ece, yang di sana tu buat apa? Ece, buat apa tu? Dia update dekat siapa tu? I love Kangak. Mana ni? Lintas lagi. Bismillah. Belengah. Kangak, I love Kangak. Yes. Nak buat thumbnail lah for YouTube. Wah, cantiknya guys. Cantik gila guys. Awas. Ada Oh, ada kafe lah. Kafe hunting. Kita pergi kafe Amal tak apa weh? Apa dia? Ya, dah mak. Hah? Cik dah mak. Amal Cafe. Yelah, aku nak cari Amal Cafe. Apa nama dia? Tak ingat lah. Cik IG je. Kafe. Tak nak lah kafe. Macam kafe T20 tapi Dini nak belanja kan. Kita order mewah sikit lah. Oh, Dini nak belanja ni. Dini kau belanja kan Dini kan? Apa lagi? Senang belanja Dini. Weh, tengok kedai ni Iskandar tu jauh mana? Apa? Claypot. Oh, ni dia. Oh, ni kot aku rasa Dewan Besar yang kita orang patut pergi tu. Tapi kita orang tak pergi. Maafkan kami. Makan dia, sabar. Tak apa lapar. Kejap. Kami pun lapar juga ni. Tandas. Yelah, Tandas takkan rumah tiba-tiba kat sini. Dini. Astagfirullahaladzim. Nah, kami berpusing balik. Sebab katanya nak pergi mana? Arami? Kedai nasi kandar. Nasi kandar. Terang malam lah bagaikan. Cantik tu. Pusing. Kita pusing-pusing mengambil angin malam. Baik kau dapat. Kenapa Syamil? Pusing. Taratat bola peti. Idara. Aduh, bahayalah diorang ni. Kau tengok, diorang lepas, kita tak lepas. Sampai hati diorang. Eat. Bengong lah diorang ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom, let's go. Belajar Al-Kisah malam Jumaat. Kami masih belum sampai ke destinasi. Tengok rambut aku. Sekarang kami berada di Cermin Pro, berhadapan ataupun kat mana kita ni sebenarnya ni? Tu apa tu depan tu? Dekat jalan apa ni? Jalan Hospital. Ya, berhadapan dengan ni. Jauh jugalah kita berjalan-jalan malam ni. Ya Allah, beriswak malam-malam ni. Tak apa lah, aku gantikan beriswak aku petang tadi aku tidur tu. Aku ganti dengan malam ni. Aduh, tak sampai kedai lagi ni. Dah peluk-peluk dah ni. Aish. Ya Allah, tembus sini ke? Kalau tahu daripada tadi baik pergi sini terus. Sebelah sana tu ada bank rakyat, tahu tak? Tapi tak apalah. Mana? Kena skip. Kita jalan sikit. Sama-sama. Kata dia nampak gajah. Dia nampak gajah. Lepas tu kita macam gajah mana? Lepas tu dia kata mana ada. Aku rasa dia sebenarnya nampak gajah tu. Tapi dia macam berdali macam tak nampak, tapi sebenarnya dia nampak. Dia saja dia. Seram bodoh. Takut.
tutup bodoh. Semua usaha kita berjalan ke sini adalah sia-sia. Okay, sekarang. Okay. Aku geram betul lah. Perut aku dah berkeroncong dah ni. Dengar. Geram lah aku. Ni semua idea dia. 8 minit. Tu tak nak? First touch. Tu gede kau nak biar kau nak makan lah tulis ke bodoh. Aku kan very brown. Setengah jam kemudian. Alhamdulillah dah habis makan. Kita pergi karaoke. Gimana? Karaoke? Siapa bayar? Dini. Ya. Sebab band dia dah okey. Sebab band dia dah okey. Band dia dah okey. So kita tinggal tit. Tapi alamak tablet dia tak bawa weh. Ya, boleh tinggal. Biarlah nak tengok pun. Sekali. Sedia air tutup lah pula guys. Jadi kita orang plan untuk brisk walk malam-malam ni untuk membakar segala lemak dan kalori yang telah kami makan tadi. Ya. So nak ke mana ni Tati? Where we are going now? Where we are going? Tak tahu. Dah tutup kot. Dah luar je. Jom kita pergi museum jom. Buai gila. Tak nak takut. You dah takut. Dah sampai. Dah habis. Ha? Apa? Popi. Ni jalan-jalan tak ada hari tuju ni. Nak ke mana ni? Jalan je selagi kita boleh jalan. Okey, kita jalan pergi IPG jom. Ini ni risau pula aku. Betul. Betul boleh jadi. Sebab apa ni? Ni macam dekat Melaka je. Ini masih perbandaran dik. Oh yeah. Ni bukan Melaka ni. Wah, cantik dak. Gelap. Asal gelap sangat ni. Oh dah tak nampak aku. Hitam. Hidup. Okay, kita orang dah sampai di kampus. Jadi segitu saja kita vlog pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye. Bye guys.